دمعي شوقا. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك. رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة. قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه. Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupakan daripada Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Majlis Convocation ketiga tahun 2026 Pertubuhan Roh Datuk Kiraat dapat diadakan pada hari ini untuk meraihkan para graduan. Pertama sekali saya ingin merakam ucapan tahniah kepada pihak Rawdatul Qiraat atas penganjuran Majlis Convocation buat kali ketiga. Seterusnya ucapan tahniah juga kepada semua para graduan yang akan menerima CV mereka masing-masing sebentar lagi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Nanti anak yang kita kepada Rawdatul Qiraat bersungguh untuk mengajukan program ini dan saya dengar lakum ala husni dhannikum wa husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi wa salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alayka ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an. Rasulullah. Salawatullahi wa salamu alayka ya habiballah. وجد السكينة قال يا نبينا. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك. رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة. قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة. محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه. Al-Quran sebagai pemimpin kami,
sebagai cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami dilupakan daripada Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Majlis Convocation ketiga tahun 2026 Pertubuhan Raudatul Qiraat dapat diadakan pada hari ini untuk meraihkan para graduan. Pertama sekali saya ingin merakam ucapan tahniah kepada pihak Raudatul Qiraat atas penganjuran Majlis Convocation buat kali ketiga. Seterusnya ucapan tahniah juga kepada semua para graduan yang akan menerima sijil mereka masing-masing sebentar lagi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Nanti anak yang kita kepada Raudatul Qiraah bersungguh untuk mengajukan program ini, dan saya dengar lakum ala husni dhannikum wa husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi wa salamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alayka ya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Rasulullah. Salawatullahi wa salamu alayka ya Habiballah. Rasulullah, Habiballah. Rasulullah, Habiballah. Rasulullah, Habiballah. Rasulullah, Habiballah. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليه. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله، حبيب الله. رسول الله، حبيب الله. رسول الله، حبيب الله. رسول الله، حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليه. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat datang bertemu dengan story Nabi Musa.
Ustazah Aida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh hantar di grup sila masuk awal. Okey. Sebab petang ni our tadabbur class petang ni so important, so sedap. So please panggil anak lelaki, panggil anak perempuan, panggil kawan-kawan, jiranmu, kawanmu, anakmu, kawan-kawanmu, ibu bapamu. So important class petang ni. Saya bagi lagi 3-5 minit. Please masuk awal. Our tadabbur class petang ni so important, so sedap. Hari ini kita nak cakap tentang Nabi Musa apabila dia jumpa dan cakap dengan Allah pertama kali. So important class petang ni. Assalamualaikum Hajjah Azizah Ismail, Hajjah Arabah, Hajjah Azizah Harun, الدكتورة مزدينة، حجة روزية عبد اللطيف، حجة نور عيني، حجة عمر، حجة روسلينا، حجة روزيتا محمد يوسف، حجة ون، حجة ستي هاجر، حجة ون روسلينا بنتي محمد داود، حجة نور مهاني، حجة نور شمس الدين. Okay, petang ni our tadabbur class so important, so sedap, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ini doa kan Nabi Musa. Hari ini kita nak cakap Rabbi shrah li sadri. Ya Tuhan kami ishrah lana sudurana. Ya Tuhan kami bukalah hati kita, hati kami. Wayassir li amri. Menjadikanlah urusan kami mudah-mudahan. Wahlul 'uqdatan min lisani يفقه قولي. أوكي أستاذة عايدة silakan. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. Al-Quran ini kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang yang berakal mengambil iktibar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun untuk tadabbur. Hari ini kita nak cakap tentang story Nabi Musa. Ini bukan story imagination. Ini Al-Quran. Ini kalamullah. Okey, baca lagi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Afala. Muka surat 509. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
maka tidakkah mereka menghayati isi Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Terkunci. Hati mereka terkunci. Tapi hati ahli Al-Quran terbuka. Terbuka, Alhamdulillah. Saya minta Allah Subhanahu Wa Taala terbuka hati kami, Ya Rabbal Alamin, dan keluarga kami, ibu bapa, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan dan semua ahli Al-Quran, Ya Rabbal Alamin. Okey, kita sudah sampai story Nabi Musa. Apabila Nabi Musa duduk dengan orang yang salih, ada riwayah ini Nabi Shu'aib. Dia duduk 10 tahun, mas kawin. Nabi Shu'aib minta Nabi Musa, selamat datang, boleh kawin dengan anak perempuanku, tapi mesti bayar mas kawin 10 tahun kerja. Ya Allah, mahal. Ini mahal betul tak? Mahal. Tapi Nabi Shu'aib nak cari anak lelaki free. Ini number 1. Number 2, ada riwayah Allah wahyu Nabi Shu'aib, ini orang yang salih Musa, saya akan cakap dengan dia. So, menjadikan dia bersedia. Make him ready. Make him ready. Ajarkan dia. Take care, jaga dia. Sampai Nabi Musa 10 tahun, kalau Allah boleh cakap dengan dia direct, tanpa wahyu, tanpa Jibril, dia boleh dengar. Tapi selepas 10 tahun, Nabi Musa tengok tongkat tukar ular, dia takut lari. Betul tak? So, petang ni kita nak bayangkan, kita nak tadabbur macam mana Allah boleh cakap dengan Nabi Musa direct. Tak ada wasitah. Tak ada Jibril. Semua Nabi-Nabi Allah bagi tahu kami ada wahyu. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Musa ila Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa Ayyub wa Yusuf. Wahyu. Dan Nabi Muhammad wahyu. Tapi Nabi Musa sahaja Allah cakap dengan dia directly. Subhanallah. Kenapa? Ustazah Haja Aziza, ada Haja Aziza Ismail. Okey, Ustazah Aida. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cakap dengan Nabi Musa direct? Biasa Allah Subhanahu Wa Taala normally Allah hantar Jibril. Betul tak? Jibril wahyu turun. Tapi Nabi Musa khas sahaja Allah cakap dengan dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. Jom kita buka surah Al-Qasas. Al-Qasas. Muka surat 388. 388. Ayat Ayat 27. 27. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa. Bapa dua perempuan. Ini ada riwayah Nabi Shu'aib. Naam. Sebab Madian Nabi Shu'aib. Naam. Aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang daripada 2 anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. 8 tahun atau jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, 10 tahun. Maka itu adalah daripada kerelaanmu sendiri. Ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah daripada orang yang baik layanannya. Terus Musa menjawab, perjanjian itu adalah antaraku denganmu, yang mana sahaja daripada 2 tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan. Allah lah yang mengawasi apa yang kita katakan itu. okey.
So, Nabi Musa kerja dengan Nabi Shu'aib 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Okay. As we know, Nabi Musa sudah bunuh orang lain, betul tak? Kaum Fir'aun. Betul. So, di mahkamah Fir'aun, kalau ada orang bunuh orang lain dan lari 10 tahun, dia boleh balik lagi. Tak ada hukum. Hukum already jatuh. Okay? Hukum sudah jatuh selepas 10 tahun. Yani مثلا di mahkamah Fir'aun, kalau ada orang bunuh orang lain dan lari 10 tahun, dia boleh balik. Okay? Mungkin dia boleh balik masuk penjara. Mungkin dia boleh bayar duit untuk keluarga orang sudah bunuh, sudah meninggal. Okay. So, Nabi Shu'aib keep Nabi Musa 10 tahun. 10 tahun. Untuk apa? Sampai hukum mahkamah jatuh. Okey, teruskan. Ayat 29. Setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan berjalan dengan isterinya kembali ke Mesir, dia melihat api dari sebelah gunung Tur Sina. La ilaha illallah. Naam. Ketika itu, dia berkata kepada isterinya, "Berhentilah, sesungguhnya aku melihat..." Berhentilah, duduklah sini. Duduklah. Sebab Sesungguhnya... kenapa? Nabi Musa ada 3 anak lelaki. Tulis, please tulis. Nabi Musa ada isteri dan Allah bagi dia zuriyah 3 anak lelaki. Jarshum, 1 anak lelaki, dan Ali'azar dan As-Siyaq. Ini 3 anak lelaki. Jarshum dan Ali'azar dan As-Siyaq. 3 anak lelaki. So Nabi Musa ada 3 anak lelaki. Pertama anak lelaki umur dia 10. Anak lelaki kedua mungkin umur dia 10 tahun. Anak kedua lelaki 8 tahun mungkin. Anak ketiga yang mungkin 7 tahun, 6 tahun, Allahu a'lam. So Nabi Musa kata apa? Dengan isteri, sila duduk sini. Nabi Musa pergi sendiri. Kenapa? Ada ulama kata sebab Nabi Musa rasa ada wahyu. Nabi Musa rasa Allah akan cakap dengan dia. Okay? Atau Nabi Musa rasa something will happen. Will be happen. So dia kata apa? Duduklah. Kenapa? Saya faham Nabi Musa mungkin ada hidayah, ada wahyu. Sila buka surah Taha. Buka surah Taha. Muka surat 312. 312. Ayat 9. Silakan. Ayat 9. Dan sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah Musa? Kisah Musa. Ketika dia... Sudah kenal kisah Musa? Nah. Ketika dia Musa melihat api, lalu berkatalah dia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk jalan di tempat api itu." Maka apabila dia sampai ke tempat sabar. Atau ajidu 'ala an-nar huda hidayah. Hidayah. So Nabi Musa jalan dengan isteri dan 3 anak lelaki. Gelap, mereka lapar, mereka cari makanan. Nabi Musa tengok macam api. Dekat pokok. Ada pokok besar. Dia rasa ada api. Apabila Nabi Musa sudah sampai pokok. Okey, jom kita tengok pokok dulu. Pokok Nabi Musa. Adakah awak sudah tengok pokok Nabi Musa? Sudah? Tak.
Okey, sekarang kita nak tengok buku Nabi Musa. Ustazah Aida, saya sudah hantar. Aidah. Okey, look at. Ini buku Nabi Musa. Wallahu a'lam. ده المكان الوحيد اللي اتسمع فيه صوت الرب، اللي اتسمع فيه صوت ربنا Suara Allah, صوت الرب, suara Tuhan. في الإنجيل وفي القرآن نفس الآية واحدة، اخلع عليك إنك بالوادي Di Taurat dan di Injil dan Quran المقدس طوى. موسى النبي أو سيدنا موسى أمر بخلع النعل في المكان اللي حضراتكم واقفين قدامه. فاكرين القصة ما قلنا سنه ليانا بنت أقدم جزء أهو. ini buku. اللي حوالين شجرة العليقة. ما كانش فيه دير، ما كانش فيه أي حاجة، المكان كان بيور فقط. Di sini tak ada bangunan. Dulu tak ada bangunan, ada buku sahaja, ada tree sahaja. ده المكان الوحيد اللي اتسمع فيه صوت الرب. أمر موسى هنا في الإصحاح الثالث في سفر الخروج إنما تقف عليه أرضا مقدسة فاخلع حذاءك الذي في قدميك. الآية 12 في سورة طه. طيب الإمام ابن القيم بيذكر هنا بيقول إذا أتيت عظيما فاسأل. Look at ini muka surat Nabi Musa take off kasut dia, betul tak? Sebab Allah minta dia take off his shoes, naam. Tapi ini gambar bukan betul, tapi ini macam يعني العظيما لأن موسى أتى ليأتي بقبس فعاد بالرسالة. الشيء اللي انت شايفه مستحيل مستحب انك تسأل فيه. نبسطها اكتر، كن لما لا ترجو اكثر رجاء مما ترجو، لأن موسى أتى ليأتي بقبس فعاد بالرسالة. Okey, ini buku tak ada buku lain sama-sama di dunia. Ini satu buku sahaja. Ada orang cuba ambil sikit untuk dia buat lagi, tapi tak boleh, mati. Tapi ini buku, ada ulama kata umur dia lebih 3,000 tahun, 4,000 tahun, 5,000 tahun, Allahu a'lam. Allahu a'lam, ini buku atau tak. Tapi manusia kata ini buku Nabi Musa di Bukit At-Tur, bangunan gunung At-Tur. Okey. Sekarang Nabi Musa sudah sampai buku. Tiba-tiba, bayangkan, tiba-tiba Nabi Musa dengar suara, "Wahai Musa, aku Tuhanmu." Allahu Akbar. Silakan Ustazah Aida, sila baca ayat 11. Ayat 11. Maka apabila dia sampai ke tempat api itu, kedengaran dia diseru, "Wahai Musa." Wahai Musa. Wahai Musa. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala panggil kami, panggil Musa, wahai Musa. Panggil kami, wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Tiap-tiap hari Allah panggil kita 5 kali. Hayya 'alas salat. Wahai Musa. Silakan Ustazah Aida. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah Aku kasut. Tuhanmu. Aku Tuhanmu. Maka bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Yang suci. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. ulang lagi please. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul. Aku telah memilihmu. Menjadi rasul. Ikhtiyar. So Allah Subhanahu wa taala di kelas tadabbur Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kami. Alhamdulillah.
Sesungguhnya akulah Allah. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Innani ana Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku dan kerjakanlah solat untuk mengingati aku. So Allah panggil kami tiap-tiap hari 5 kali. Hayya 'alal falah. Ulang lagi Haja Aida. Sesungguhnya akulah 13. 13. 13. Dan Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dengarlah. Dengarlah. Ada orang dengar tapi dia tak dengar. Dia dengar tapi tak buat. Ada mata tapi dia tak boleh tengok hakikat benar. Apabila saya pergi Batu Cave, wallahi saya menanggis, saya kata, ya Allah, ya Tuhan kami, ampun kami. Ini Tuhan. Alhamdulillah, ya Tuhan kami, Allah pilih kami untuk kita boleh tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang kafir, ya Allah, ya Tuhan kami, muka mereka gelap. Na'udzubillah min dzalik. Wallahi bergilah atau kif tengok mereka, muka mereka, na'udzubillah min dzalik. Gelap. Macam syaitan. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kita bersyukur Allah bagi kita hidayah. Wallahi tiap-tiap orang duduk di Malaysia mesti bersyukur Allah. Tiap-tiap hari 1 juta, 2 juta, 1000 juta kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah pilih kami orang yang Muslim, orang yang beriman. Okey, Ustaz Aida. Boleh teruskan? Innani ana Allah. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku dan kerjakanlah solat untuk mengingati aku. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyikan masa datangnya supaya setiap diri dibalas terhadap apa yang dia lakukan. Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, Orang yang tidak beriman. serta dia mengikut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. So sekarang Nabi Musa macam merasa shock. Dia dengar suara, wahai Musa, aku Tuhanmu, aku telah memilihmu. Aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. So Nabi Musa sekarang
Dia tak tahu cakap apa. Dia tak tahu buat apa. Hmm. Kenapa Allah bagi tahu dia? Kenapa Allah cakap dengan dia direct? Ada ulama kata, sebab Nabi Musa hidup di rumah orang yang jahat, orang nama Fir'aun, dia kata, dia Tuhan. Dia Tuhan. So, nafsu Nabi Musa kata, ini bukan Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan. Ini orang jahat. Ini orang yang tipu. Tapi ada Tuhan. So, dalam diri Nabi Musa, dia cari ada Tuhan. Tapi Tuhan di mana dia tak tahu. So, Allah panggil dia directly. Wahai Musa, aku Tuhanmu. So Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" 17 silakan. Dan apakah yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Allah tahu tak? Allah tahu ini apa? Betul tak? Okey, kenapa Allah tanya dia? Kenapa? Sebab I want to tell you. Okey, bagi contoh. Kadang-kadang apabila kita masuk rumah kawan-kawan kita, dia ada anak lelaki, anak perempuan. 5 tahun, betul? 7 tahun. Biasa anak lelaki, anak perempuan, kalau ada tetamu, mereka tengok, mereka takut. Betul tak? Bayangkan kalau ada anak perempuan, dia ada toys. Contoh misalnya ini anak perempuan, dia ada toys. Okey? So, kita buat apa? Kita nak buat relationship. Kita nak berbuka takut. Okay? So, saya tanya ini anak perempuan yang umur dia 5 tahun. Saya kata, apakah ini toys? Betul tak? Apakah yang ini toys? Saya nak apa? Saya nak menjadikan ini anak perempuan cakap. Kalau dia cakap, dia rasa okay. Betul tak? Saya nak berbuka dinding between me dan anak perempuan kawan saya. So, apabila dia cakap, dia rasa okay. Dia rasa rehat. So, Nabi Musa sangat takut. Sangat takut. So, Allah nak bagi tahu Nabi Musa, wahai Musa, I saw you. Saya boleh melihatmu. Saya boleh melihatmu. So, apakah yang ditanang kamu itu wahai Musa? So, di tanang Nabi Musa ada apa? 1 minute. Di tanang Musa ada apa? Ada, look at Ustazah Aziza, Ustazah Aida. Di tanang Nabi Musa ada apa? Ada tongkat. Okey. Kenapa ada tongkat? Ada mini sebab. Pertama, sebab Nabi Musa ada tongkat. Sebab Nabi Musa guna untuk apa? Untuk bagi makan kambing. Betul tak? Bagi makan. Untuk dia jumpa buku ada buah-buahan, dia pukul sampai buah-buahan jatuh. Kambing boleh makan. Atau dia buat apa? Look at, kadang-kadang kalau kita nak bawa makanan, kita letak makanan di sini, betul tak? Atau barang-barang kita boleh guna macam tu. Okay. Atau kita boleh fighting. Kalau ada orang jahat, boleh guna ini tongkat, kami boleh fighting, betul tak? So, ada ulama' kata ada 70 manfaat untuk tongkat. Juga kalau kaki sakit, ada gaut, boleh guna tongkat. Nah. Okey, silakan. Ayat 18. Musa menjawab, ini ialah Nabi Musa menjawab. Menjawab rasa okey sekarang. Rasa rehat. Nah. Ini ialah tongkatku. Aku bertongkat dengannya semasa berjalan.
dan aku Yes. memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku, dan ada lagi lain-lain Lain-lain. keperluanku Ha. pada tongkat itu. Yes. Allah قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Subhanallah. So Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, campakkanlah tongkatmu itu, campaklah, wahai Musa. campakkan tongkatmu itu, wahai Musa. Lalu, So Nabi Musa tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala panggil dia throw atau buang. Okey. lalu dia mencampakkannya. Mencampak. Ah, Campak maksudkan buang. Campakkah? mencampakkannya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjala. Ular. Ular. Subhanallah. Ulang lagi ayat 20. Ayat 20, lalu dia mencampakkannya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjala. Menjala, bergerak. Okey, bayangkan tongkat biasa Nabi Musa guna, dia buang, dia campakkan, tiba-tiba ini tongkat ular boleh jalan kanan kiri, ada hidup. Nabi Musa tengok, dia buat apa? Lari. Lari. Subhanallah. Subhanallah. So Allah berfirman, ambillah, Tangkaplah ia tangkaplah dia. Dan janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut. Kami Kami akan kembalikannya kepadanya yang asal. yang asal. Okey. Boleh buka surah An-Naml? An-Naml. Please buka surah An-Naml. 370. Yes, 377. 7. Ayat 7. Ayat 7, yes. Very good. Ketika Nabi Musa berkata kepada isterinya, sesungguhnya aku melihat api. Aku akan bawakan berita dari situ kepadamu, atau aku akan bawakan sepuntung api daripadanya supaya kamu dapat memanaskan diri. Maka apabila dia sampai ke tempat itu, dia telah diseru. Keberkatan yang melimpah ruah kepada orang yang berada dekat api ini dan sesiapa yang ada di sekelilingnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Wahai Musa, aku Allah. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Campakkanlah tongkatmu, maka apabila dia melihat tongkat itu bergerak tangkas seperti seekor ular kecil, berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh. Melarikan. Dia lari dan tidak menoleh lagi. Lalu dia diseru, wahai Musa, janganlah takut. Janganlah takut. Janganlah engkau takut. Sesungguhnya para rasul tidak sepatutnya berasa takut semasa menghadapku menerima wahyu. Allah. 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 Boleh buka surah Asy-Syu'ara? Asy-Syu'ara 367. 367. Kisah Nabi Ayat Musa 10. ayat 10.
Dan ketiga, Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, iaitu kaum Firaun. Tidakkah mereka mahu bertakwa? Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut. Takut mereka akan mendustakan aku dan akan sempit dadaku serta tidak lancar lidahku. Maka utuskanlah Jibril kepada Harun. Malahan mereka mempunyai satu tuduhan jenayah terhadapku. Jinayah, ada jinayah, sudah bunuh orang lain. Dan takut mereka bunuh. Dan maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan sekali-kali jangan fikir akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu. Pergilah kamu berdua membawa mukjizat kami. Sesungguhnya kami bersamamu mendengar percakapan mereka. Dengar. Subhanallah. Okey, boleh buka surah Al-Qasas? Al-Qasas tadi tu. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, 3 surah belakang Tasin Mim cakap tentang Nabi Musa. Ta, Tur, Sin, Sina, Mim, Musa. Tur Sinin Musa. Okey, boleh buka muka surat 389. 389 tadi. Dia dah 30. Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, dia diseru dari tepi lembah di sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi berkah dari arah pohon kayu yang ada di situ. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan seluruh alam. 31. Ulang lagi. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Rabbul alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah tak cakap Alhamdulillah Rabbil muslimin, Tuhan al-muslimin al-mu'minin. Bukan. Seluruh alam. Semua sekali. Rabbul alamin. Terus, dan campakkanlah tongkatmu. Maka apabila dia melihat tongkatnya itu bergerak cepat dan tangkas. Ya, maksudkan awak tak tahu, bayangkan ular. Ada riwayah ini ular, bukan ular biasa. Ini ular kadang-kadang boleh tukar warna. Ini ular kadang-kadang boleh tukar banjan. Contoh, Nabi Musa tengok ular mungkin 1 meter, 2 meter mungkin. Tapi apabila Nabi Musa jumpa Fir'aun 5 meter. Apabila Nabi Musa jumpa orang-orang yang sihir di hari raya 50 meter. Dan mulut dia, gigi dia, a'udzubillah, kadang-kadang hitam, kadang-kadang kuning, kadang-kadang. Berapa jenis ada ular? Berapa jenis? Ular macam ikan, berapa jenis ada? Berapa warna ada? Berapa banjan ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi Musa 2 mukjizat. Jangan takut. Orang yang cakap benar, orang yang dengan Allah tak boleh takut. Nabi Ibrahim masuk api tak takut. Nabi Muhammad di gua Thawr, ada orang cari Rasulullah dan Abu Bakar duduk di gua. Abu Bakar takut. So Rasulullah berfirman, jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah dengan kami. Inna Allah ma'ana, la tahzan. Inna Allah ma'ana. Nabi dan Rasul tak boleh takut. Terus Ustazah Aida, wa an alqi asak. Lalu
Lalu diseru, wahai Musa, datanglah kemari dan janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau dalam kalangan orang yang mendapat keamanan. Amanat. Amin. Aminin. Aman. Save. Okey. Terus. Masukkanlah tanganmu. Masukkanlah tangan. Apa makna jaib? Jaib di sini macam tu. Ini jaib. Ini jaib. So Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi Musa, masukkanlah tanganmu dan keluar lagi. Tangan Nabi Musa macam apa? Bercahaya macam matahari. Macam matahari. Okay, I want to tell you, kadang-kadang ada orang sakit, muka dia dan badan dia sangat putih. Tapi ini sakit, betul tak? Okay, bagi contoh. 1 minute. Saya bagi kamu orang yang putih. Oh, albino. Look at. Boleh tengok my screenshot please? Boleh tengok, bagi jawab? Belum. Sekarang boleh tengok? Okey. Boleh? Boleh. Okay, look at tanang Nabi Musa macam itu. Kenapa? Sebab ada ramai orang tak tahu Nabi Musa orang yang muka hitam. Warna badan Nabi Musa hitam. Fir'aun hitam juga. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam semua hitam. Umar bin Al-Khattab hitam. Uthman ibn Affan ada riwayat muka dia gelap, sangat gelap. Tapi ada bercahaya. Tapi warna apa? Warna hitam. Tapi ada bercahaya. Al-Quran, Nurul Quran, Uthman ibn Affan. Ada riwayat Ali ibn Abi Talib juga. Muka dia bukan hitam, tapi tambah lagi hitam. Nabi Isa, Nabi Musa, Adam, Luqman, Zulqarnain. Ini semua orang muka mereka hitam. So bayangkan Nabi Musa, tanang dia, badan dia hitam, tapi tanang dia sahaja kalau masuk dalam keluar mata dia macam apa? Macam bercahaya, macam matahari. So Allah berfirman apa? Putih, tanang putih tambah apa? Ustaz Aida silakan. Masukkanlah tanganmu melalui saku bajumu. Pasti keluarlah ia putih bersinar-sinar tanpa kecacatan. Dan tanpa apa? Tanpa cacat. Cacat. Tanpa cacat yang dimaksudkan tanpa sakit, bukan sakit. Sebab I already told you, look at ini orang sakit. Ini orang muka dia putih, tapi ini bukan putih. Ini putih apa? Ini putih. So jaga diri kalau ada makanan ini masuk makanan kami. Sebab ini menjadikan badan sakit. Ini be careful kalau ada minuman, kalau ada makanan jangan letak dalam dapur tanpa cover. Tutup. Ini minta maaf, look at macam itu. Ini sakit. Ini nama dia albino. Sopak Melayu kata. Sopak. Sopak Syekh. Yes, kita panggil di bahasa Arab maradu al-baras atau al-buhaq. Look at. Saya ada kawan di Kingdom of Saudi Arabia, subhanallah. Badan tanang dia dan muka dan kaki di bawah ada ini sakit. Subhanallah. Okey. Teruskan Ustazah Aida. Tadi tanpa kecacatan dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika berasa takut. Pasti hilanglah takutmu. Yang demikian ialah 2 bukti daripada Tuhanmu. Ini 2 apa? 2 bukti.
dua burhan, dua dalil, dua tanda, nah, dua ayat. Dua bukti daripada Tuhanmu kepada Fir'aun dan pembesarnya. Sesungguhnya mereka itulah kaum yang fasik. Yes. Okay. Saya nak tanya. Kenapa Allah bagi Nabi Musa dua mukjizat? Satu tongkat dan satu tanang. Okay. Kenapa? I want to tell you. Sebab kalau Nabi Musa ada mukjizat tongkat sahaja, so mungkin Fir'aun tak percaya. Doesn't believe Musa. Dia kata, ini tongkat ada sihir. Betul tak? Mungkin wahai Musa, awak jumpa ini tongkat, ini iblis. Awak orang tipu. So Allah bagi Nabi Musa mukjizat lagi tanang. Okay, saya boleh jumpa ini tongkat. Saya boleh buat sihir ini tongkat. Tapi saya boleh buat sihir dengan tanang saya. Betul tak? Faham apa makna? Assalamualaikum. Semua faham kenapa Allah bagi Nabi Musa mukjizat dengan tanang? Sebab mungkin Fir'aun kata, Nabi Musa mungkin buat ini tongkat sihir. Okey, tak apa. Kalau tak percaya ini tongkat, sekarang saya nak bagi kamu, sebab ada lagi surah Fir'aun kata ini sihir. Ini tongkat sihir. So Nabi Musa kata, okey, nak saya menjadikan tanang saya putih, bercahaya macam matahari, nak? So Fir'aun kata, okey, let me see. So Nabi Musa masukkanlah tanang kanan dan keluar, dan Fir'aun tak boleh tengok, sangat bercahaya. Macam bercahaya matahari. Boleh kita tengok matahari? Di zuhur boleh tengok? Tak boleh. Mungkin kita boleh tengok matahari selepas asar boleh tengok. Betul tak? Tapi dalam zuhur tak boleh. Sebab bercahaya matahari sangat kuat. Sangat kuat bercahaya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thank you so much. Terima kasih banyak. Saya nak masuk syurga. Wallahi sahaja untuk saya nak jumpa Nabi Musa. Mungkin awak tak tahu macam mana saya suka Nabi Musa. Wallahi. Saya nak tanya dia macam mana dia rasa apa apabila dia dengar suara Allah pertama kali, dia pergi macam mana dia takut. Subhanallah, Nabi Musa. So dalam Al-Quran ada zikr nama Nabi Musa 136 kali Nabi Musa. Mungkin dalam Al-Quran ada 35% story Nabi Musa sahaja. 35% story Nabi Musa sahaja. Nabi Musa, tiap-tiap surah ada Nabi Musa. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Maryam, surah Yunus, surah Hud, Al-A'raf, Al-Shu'ara, Al-Naml, Al-Qasas, Al-Dukhan, Al-Nazi'at, Al-Zukhruf, la ilaha illallah. Tiap-tiap surah ada nama Nabi Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa, surah Al-A'la, Nabi Musa. La ilaha illallah. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. So sunnah kita guna tongkat walaupun tak ada sakit. Sunnah. Sunnah lelaki, bukan perempuan. Lelaki boleh, tapi perempuan juga boleh. Kalau ada orang jahat jumpa dia boleh pukul. So tak apa. Perempuan lelaki boleh guna tongkat. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf next class please masuk awal. Please masuk awal. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Aida
Terima kasih Dan semua Syekh. orang Kuala Lumpur kelas kami. Waalaikumsalam. Terima kasih, Okey, Syekh. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Syekh. Allah wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah.